And Dr. Mashali kata itu adalah jeritan yang dia takkan lupa sampai bila-bila. And sejak daripada hari tu dia berjanji seumur hidup dia akan hidup untuk orang miskin and takkan ada dah yang mati sebab tak dapat rawatan. And dia betul tunaikan janji dia tu selama lebih 50 tahun. Sampai akhir hayat dia, klinik kecil tu sentiasa penuh dengan orang. Ada yang jalan kaki ke situ berjam-jam. Ada yang datang situ juga langsung tak bawa duit. Tapi dia tak pernah marah, tak pernah bersoal. Dia cuma tanya, sakit apa? Satu hari ni ada seorang dermawan kaya dari Arab Saudi datang. Dia ni nak hadiahkan Dr. Mashali tadi sebuah rumah besar. Siap dapat tawaran untuk pindah ke kawasan yang lagi selesa. Tapi Dr. Mashali ni dia reject macam tu je tau. Dia cakap, rumah saya sekarang mungkin kecil, tapi dekat dengan orang yang perlukan bantuan saya. Kalau nak bantu saya, bantulah mereka. Zaman sekarang ni kan, siapalah rela nak buat macam tu kan. Dr. Mashali ni meninggal tahun 2020 pada usia 76 tahun. Masa tu berita semua tersebar luas dan satu Mesir menangis. Orang sampai beratur panjang nak solat jenazah dia. Sebab dia orang tahu dalam hidup ni bukan senang nak jumpa manusia yang memilih untuk hidup miskin semata-mata supaya orang lain boleh terus hidup. Kalaulah dunia ni ramai lagi orang macam dia, mungkin dunia ni jauh lebih baik daripada yang kita ada sekarang kan.